Nah, kemana naruh si Kiwi lima? Iya, kemari lagi lah. Kan ada titi besi kau tengok di jalan itu. Titi besi. Iya, iya, pas itu. Masuklah ke dalam simpang itu. Belok kiri, tengoklah ada di situ yang bersemburetan apanya. Rumput-rumputan apa itu? Yang nanti datang Pak Sembiring ke situ ya. Nah, kemana naruh si Kiwi lima? Iya, kemari lagi lah. Kan ada titi besi kau tengok di jalan itu. Titi besi. Iya, iya, pas itu. Masuklah ke dalam simpang itu. Belok kiri, tengoklah ada di situ yang bersemburetan apanya. Rumput-rumputan apa itu? Yang nanti datang Pak Sembiring ke situ ya. Nah, kemana naruh si Kiwi lima? Iya, kemari lagi lah. Kan ada titi besi kau tengok di jalan itu. Titi besi. Iya, iya, pas itu. Masuklah ke dalam simpang itu. Belok kiri, tengoklah ada di situ yang bersemburetan apanya. Rumput-rumputan apa itu? Yang nanti datang Pak Sembiring ke situ ya. Nah, kemana naruh si Kiwi lima? Iya, kemari lagi lah. Kan ada titi besi kau tengok di jalan itu. Titi besi. Iya, iya, pas itu. Masuklah ke dalam simpang itu. Belok kiri, tengoklah ada di situ yang bersemburetan apanya. Rumput-rumputan apa itu? Yang nanti datang Pak Sembiring ke situ ya. Nah, kemana naruh si Kiwi lima? Iya, kemari lagi lah. Kan ada titi besi kau tengok di jalan itu. Titi besi. Iya, iya, pas itu. Masuklah ke dalam simpang itu. Belok kiri, tengoklah ada di situ yang bersemburetan apanya. Rumput-rumputan apa itu? Yang nanti datang Pak Sembiring ke situ ya. Nah, kemana naruh si Kiwi lima? Iya, kemari lagi lah. Kan ada titi besi kau tengok di jalan itu. Titi besi. Iya, iya, pas itu. Masuklah ke dalam simpang itu. Belok kiri, tengoklah ada di situ yang bersemburetan apanya. Rumput-rumputan apa itu? Yang nanti datang Pak Sembiring ke situ ya.